Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi untuk laporan cuaca terkini. Baiklah, kita mulakan dengan carta angin permukaan. Diperhatikan angin bertiup daripada arah tenggara menuju ke negeri Johor. Sementara itu, kelajuan angin melemah dan juga bertiup dengan pelbagai arah di kawasan yang lain di Semenanjung. Sementara itu, di Sabah dan juga Sarawak, angin bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan sekitar 10 hingga ke 20 km per jam. Dan tiupan angin juga melemah di sepanjang kawasan pedalaman di negeri-negeri berkenaan. Kita beralih pula dengan tinjauan keadaan cuaca terkini melalui Gema Radar. Keadaan cuaca hujan yang diperhatikan di kawasan perairan negeri Perlis dan juga Kedah jangka akan beransur reda sedikit masa lagi. Manakala keadaan cuaca lembap yang diperhatikan di kawasan perairan negeri Kelantan dan Terengganu ini pula jangka akan terus menjauhi kawasan daratan. Manakala di kawasan yang lain di Semenanjung keadaan cuaca cerah dan tiada hujan buat untuk sepanjang pada pagi ini. Kita beralih pula dengan tinjauan cuaca di Sabah dan juga Sarawak. Keadaan cuaca hujan bila dicerap mula memasuki kawasan berhampiran pantai terutamanya di utara Sabah jangka akan beransur reda pada lewat pagi. Selain itu juga keadaan cuaca hujan dicerap juga di kawasan pedalaman Sarawak yang jangka akan beransur reda sedikit masa lagi. Selain itu juga keadaan cuaca hujan yang dicerap di kawasan perairan Sarawak jangka akan mempengaruhi keadaan cuaca hujan terutamanya di kawasan berhampiran pantai di bahagian Kuching, Mukah, Bintulu termasuk juga di bahagian Sibu pada sebelah lewat pagi hingga ke awal petang nanti. Seterusnya, pada sebelah petang, keadaan cuaca hujan berserta ribut petir masih lagi diramalkan untuk berlaku di Semenanjung, terutamanya di sekitar negeri Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Johor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, negeri Selangor dan juga di kawasan pedalaman negeri Sembilan. Sementara itu di Sabah dan juga Sarawak, keadaan cuaca hujan diramalkan akan tertumpu di sepanjang kawasan selatan dan juga barat Sabah. Diikuti di Sarawak pula keadaan cuaca hujan diramalkan untuk berlaku bermula di kawasan utara Sarawak serta di bahagian pedalaman dan seterusnya pada lewat petang keadaan cuaca hujan dijangkakan terus memasuki kawasan di selatan dan juga barat Sarawak. Orang awam diminta untuk sentiasa berhati-hati ketika hujan lebat berserta ribut petir yang berpotensi menyebabkan kejadian pokok tumbang dan juga kejadian banjir kilat serta boleh merosakkan pada struktur yang tidak kukuh. Untuk mendapatkan info cuaca yang lebih terperinci, boleh ikuti kami di seperti saluran seperti yang tertera. Sebelum berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan juga indeks pencemaran udara di seluruh negara. Sekian sahaja daripada saya, Ruzamin Pilus, Malaysia Madani, rakyat disantuni.